Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kalau korang tengok kat sini ada dua jenis spana buka spark plug lah. Di mana saiz 14 macam kereta Suprema S ke CFE ni engine lah. Lepas tu macam Livina ke ataupun Iris ke, kadang-kadang guna saiz 14. Kalau kereta kurang 14 lah. Kalau 16 macam contoh kereta standard lah, macam Mybi ke Alza ke Kempo biasa ke, boleh ambil yang saiz 16. So cumanya saiz ni korang kena ingat, dia bukan box saiz biasa kan, dia kecil, ini kecil. Korang nak beli, korang kena tahu dulu. Secara tak langsung boleh buka. Di mana kereta ni dia buat kat sini sebuah plug seal dia bocor. So kita cuba buka pakai alat ni sama ada okey ke tak. Okey, cantik. Alright. So bila kita dah buka, istimewanya benda ni guys sebab dia ada magnet. So kalau kita tarik, dia keluar sekali dengan spark plug. Okey, dia tarik, dia keluar sekali dengan spark plug. Kalau korang tengok berminyak ni kan. So sekarang ni spark plug ni masih boleh pakai. Cumanya kita sebagai mekanik kereta, make sure kerja yang kita buat ni, kita kena bersihkan dalaman ni. Kita kena bersih. Okey, di mana nanti kalau owner start, bila kita start kereta nanti, dia akan berasak kat belakang. Kita tak nak dia berasak. That's why kita kena bersihkan. Contoh kat sini, kita bersihkan. Tak tahu orang bayar dah buat cover gasket, tukar plug seal. Okey. Alright. So kita kena bersih. Dah kering ni, contoh body spray dia cepat kering guys. Alright, so kita boleh masuk balik. Yang dalam tadi nak tembak angin pun boleh, tak nak tembak pun tak ada masalah. Sebab kalau kita segi tutup body pun, tutup body tetap boleh masuk kat bahagian dalam, tapi dia cepat kering, jangan risau. Bila korang start, dia akan keluar terus cantik, tak ada masalah apa pun. So korang boleh ikat balik. Kalau korang ada top range 20 Nm. Okey. Okey, jom kita tengok buka nombor 2 pula. Kalau korang nak, dia ada dua saiz, sama ada 16 ataupun 14. Tengok jenis-jenis kereta korang. Oh, cantik elok. Tengok magnet dia okey ke tak? Tengok ya. Sambil buat kerja ada barang, kalau anda kata korang nak buka. Okey. Ini kering. Ini kering cantik kan? Tak minyak tak apa. So far cantik. Tengok spark plug dia pun cantik, boleh pakai balik. Sarung. Tak payah usik sebab dia cantik. Dia cantik tak usik. Kalau untuk ikat spark plug ataupun buka spark plug, kalau boleh jangan pakai igan lah. Jangan pakai cordless, jangan. Kalau boleh manual tangan je. Sebab spark plug dia tak nak getaran. Bila kena getaran, dia boleh pecah dia punya seramik. Okey? Dia pakai. Okey. Kita tengok gagah ke tak ah. Kadang-kadang tak gagah ke apa kan. Okey. Ada minyak sikit kat sini. Minyak sikit. Bahagian atas ni elok kering, tak ada apa. Belakang spark plug depan ada basah sikit, nampak tu. Ada basah sikit kan. Tengok ni. Alright, so kita letak kat sini. Jangan korang terus letak macam tu. Lepas nanti dia terkapit. Sebab kat sini dia ada filler gauge dia, ada ukuran dia. So letak kat sini. Okey. Alright Alright. Okey, settle lah untuk kereta ni. Untuk kita cuci je lah sebab takut minyak tu mengganggu sistem pembakaran kereta dan menyebabkan kereta-kereta tu juga takut ada masalah jacking dan sebagainya. So kalau anda kata korang tengok saiz kereta korang dulu, dapatkan maklumat sama ada saiz 14mm ataupun 16mm. Kena tengok betul-betul, jangan salah beli. Tapi kalau beli dulu pun okey juga, tak mahal mana pun. Cuba tengok back boleh nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum.